solat asal 50 waktu. Malam ni kita boleh sebut 5 waktu. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Saya teringin nanti dalam syurga, insya-Allah sama-sama kita harap dan berdoa. Bila masuk syurga nanti nak tanya, ya Rasulullah, lagi 45 tu nama apa? Hak nama solat fardu tu. Asal kan 50. Asal 50, Nabi pun buat turun sampai ke Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salam, barakallahu fik ya Nabi Allah Musa. Semoga Allah Ta'ala memberkati Nabi Musa. Nabi Musa kata, wahai Muhammad, berapa waktu? 50. Wahai Muhammad, 50 banyak. Naik. Irji' ila rabbik fas'alhu takhfif fa inna ummataka la tutiqu dhalik wa fi riwayatin la yutiquna dhalik. Wahai Muhammad, 50 banyak. Nanti umat kamu tinggal semayang. Nabi Musa tak kenal kita. Tapi Nabi Musa pun ada fardu solat. Umat beliau pun ramai. Dan umat Nabi Musa pun ramai yang tinggal solat. Bila Nabi turun, Nabi Musa kata, wahai Muhammad, minta dengan Allah untuk dikurangkan. Umat kamu tak mampu 50. Turun kurang 5, naik balik kurang 5, naik balik kurang 5, naik lagi kurang 5. Yang Nabi turun naik tu siapa suruh? Musa alaihi salam. Subhanallah. Saya bila baca kisah ni, saya sangat terhutang budi untuk Nabi Musa AS. Teringin jumpa satu hari nanti ucap terima kasih wahai Nabi Musa yang menasihatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk naik. Tuan-tuan, Nabi naik sebab Nabi Musa kata, irji' ila rabbik, wahai Muhammad, kembali kepada Tuhanmu, minta kurang. Nabi naik kurang 5 turun, Nabi naik kurang 5 turun, Nabi naik kurang 5. Ada riwayat yang cerita begitu. Sampailah tinggal 5. Nabi Musa tanya, wahai Muhammad, berapa tinggal sekarang? Nabi kata 5. Nabi Musa kata, wahai Muhammad, 5 pun banyak. Nanti ramai umat kamu tinggal solat walaupun 5 waktu. Betul tak? Betul. Hasbunallah wa ni'mal wakil.